Okey, kita dah sampai di Pantai Purnama yang tengah viral sekarang ni, yang dikatakan pantai paling biru dan cantik. So ini pemandangan dia. Ini perhatian dia, tak boleh buat perkemahan, dan dilarang bawa kenderaan lah masuk kat dalam ni. Okay. So ni view paling cantik lah. Kat belakang bangunan ni ada longkang, so dia bau sikit. Okay. Ni laluan dia, pipe ni mungkin saluran kot, pipe saluran. Ni dia. Kabodisa memang selalu ada pantai dan anjing lah. So, kita turun bawah sekejap, kita tengok tempat-tempat dah. Hari ni air surut hari ni. Mungkin tak berapa cantik sangat sebab air surut hari ni. Tapi inilah dia tempat dia. Akhirnya kita dah sampai dah di tempat yang digempar-gempurkan sekarang tentang viralnya warna biru laut. Kalau ikut tempat dia memang cantik lah. So kat situ ada apa tu, tempat duduk untuk ni tu. Tu kena pergi naik kereta kot, pergi kat situ kot. Kat atas tu. Ada benda tempat apa? Macam beranda ke apa tak ujung tu? Mana? Tu ujung tu. Ini tinggal kaki. Jom kita tengok kat sana. Okay, kita pergi tempat tu, kita tengok boleh naik tak. Tak tahu lah, takut ada dah dipagar ke apa. So kita pergi tengok dulu. Hari ni cuaca cantik. Langit biru, air biru. Pokok pun hijau je, kena cahaya matahari. Tak tahu dia lagi ada apa kat sini. Yang ada monyet dah lah. Ni pokok petumbang, batang pokok tumbang. Ni kalau dibetulkan lah balik cantik ni. Pokok patuh macam tu. Bunga pun cantik. Kita naik atas sikit . Ni belah bawah dia. Ni kenapa pokok tumbang? Mana bahagian kat atas tu? Oh, ni cantik, view dia cantik. Okey, kita dah sampai kat bahagian atas ni. Tapi bahaya sikit lah sebab tengah mesin rumput. Oh, ni kat tempat dia ni. Kena turun ke bawah. Ni kita tak boleh turun kat sini ni.
Sebab dia pun dah bagi tali ni dah siapa putus kan. So tempat ni bahaya, so sampai sini je lah. Tapi dari bawah tadi kita dah tengok dah tempat dah. Tempat-tempat bahaya yang dah tak dibenarkan. Mungkin sebab dah lama kot, dah runtuh banyak tempat. Dan kawasan ni pun dah agak teruk. Tapi kalau dibetulkan balik ni memang cantik lah. Okay, jom kita lanjutkan perjalanan ke depan. Kita tengok, tapi itulah kena jauh sikit. Orang tengah mesai rumput lah. Tu pun tak boleh juga kawasan tu. Ada juga tali tu. Kita tengok daripada atas je lah. Tak nak tempat bahaya kita tak sanggup pergi. Kalau berlaku apa-apa, bukan kita kena tanggung sendiri lah. Sebab dah tahu tempat tu bahaya, kita pergi juga kan. Kita cuma nak melihat keindahan dia kat sini. Sekarang kita dapat tengok pada waktu pagi. Sekarang ni dalam pukul 8.30 pagi. Kita tengok daripada atas ni, view dia. Tempat ni memang cantik, nyaman, tenang. Tapi itulah sebab tak dibetulkan dengan cantik. Oh ni jeti tu. Jeti. Boleh lalu ni. Tapi tak boleh naik kat jeti tu. Oh tu jeti dah hancur. Cantik tempat sayang. Ni view dia. Cantik. Okay, kita tengok ke bahagian daripada bawah. Itu tempat dia. Sayang tak dibetulkan. 1000 kali sayang lah. View dia memang cantik. Pagi ni lagi warna matahari dengan lautnya memang cantik. Sangat-sangat cantik lah. Pokok pun cantik, warna hijau. Tapi sayang lah, sebab tak dibetulkan. Orang dah start motor. InsyaAllah kita akan jumpa next time. Okay, inilah laut yang dikatakan viral tu, Pantai Purnama tu. So bolehlah datang tengok-tengok sementara dia masih lagi biru. Okay, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa next time.